Satu hari, satu topik, Eropah dan disiplin pengurusan air. Semasa berada di Eropah suatu ketika dahulu, antara perkara yang menarik perhatian saya ialah bagaimana mereka sangat serius dalam mengurus utiliti asas seperti air. Di beberapa tempat, air paip boleh diminum terus tanpa perlu dimasak. Pada awalnya, saya juga agak terkejut kerana di banyak negara membangun, perkara seperti itu masih sukar dibayangkan. Namun, selepas melihat sendiri sistem mereka, saya mula memahami bahawa kekuatan sebenar mereka bukan kerana mempunyai sungai paling besar di dunia, tetapi kerana mereka mempunyai disiplin pengurusan yang sangat konsisten. Mereka melabur besar dalam penyelenggaraan paip, kawalan pencemaran sungai, teknologi rawatan air dan sistem pemantauan kebocoran. Infrastruktur yang rosak tidak dibiarkan terlalu lama kerana mereka memahami bahawa kerosakan kecil hari ini boleh menjadi krisis besar pada masa depan. Di Jerman misalnya, kehilangan air akibat kebocoran paip sangat rendah berbanding banyak negara lain. Mereka mempunyai budaya penyelenggaraan yang kuat dan sentiasa menaik taraf sistem lama sebelum menjadi kritikal. Sebab itu, sistem mereka stabil walaupun sebahagian infrastrukturnya telah digunakan sejak puluhan tahun. Belanda pula memberi pengajaran yang lebih menarik. Sebahagian besar negaranya berada di bawah paras laut, tetapi mereka berjaya membina sistem kawalan air yang sangat tersusun melalui benteng, pintu air, saliran pintar dan sistem ramalan banjir. Mereka tidak menunggu bencana berlaku baru mahu bertindak. Sebaliknya, mereka merancang puluhan tahun lebih awal kerana memahami bahawa pengurusan air adalah soal kelangsungan negara. Apabila melihat negara-negara maju mengurus air, kita akan sedar bahawa isu air bukan sekadar soal cukup atau tidak cukup sumber air. Cabaran sebenar ialah sejauh mana sesebuah negara mempunyai disiplin, perancangan jangka panjang dan keberanian melabur untuk masa depan rakyatnya.